Okey Ibrahim, kena buat apa ni? Dia nak bagi Lego. Lego apa? Lego Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita kumpul kenangan dengan adik Ibrahim. Hari tu Ibrahim ada bagi saya satu pack Lego yang dia buat sendiri. Lego. tak gumun tak? Wah, dia suruh pasang sendiri lah. Betul Lego tu kena pasal gumun tak? Semangat betul. Dia siap buat manual lagi cara untuk pasang Agumon tu. Jom kita tengok kalau ikut manual tu, jadi ke tidak Agumon tu. Setakat ni kalau ikut manual tu, rupa dia memang sama macam yang Ibrahim lukis. Dia memang ikut cara Lego. Siap ada pack nombor 2 lagi untuk parts yang seterusnya. Pack nombor 2 yang ini. Untuk pack nombor 2, kita akan pasang bahagian badan, tangan dan juga kepala Agumon tu. Tangan ke ni? Tangan tangan. Oh, boleh gerak. Dia ni pun tangan juga. Oh. Setelah hampir 4 minit, akhirnya dah siap dah Agumon kita. Best juga ni sebab tangan dia pun kiri kanan ni boleh gerak atas bawah. Terima kasih Ibrahim untuk Lego yang awesome ni. Lepas ni Lego apa pula? Kita tunggu dan lihat.